Akhirnya terbongkar dah rahsia kari ayam paling sedap yang pernah saya makan seumur hidup saya. Betapa tak malunya saya waktu treatment fisio hari tu saya duduk sebelah aunty ni, saya minta resepi buat kari ayam ni dekat dia. Aunty ni tadi share resepi buat kari ayam. So nanti kita try buat. Thank you aunty. Bye. Bye. So inilah bahan-bahan dia, jom kita buat. Alright, first kita nak tumis dia dulu. Bahan dia beritahu, tengok ni bahan tumisan dia. Yang ni saya tumbuk bawang merah, bawang putih and halia. Ada tomato, so dah tak perlu masuk asam jawa. Masukkan serai, daun kari, kulit kayu manis, bunga lawang and bunga cengkeh. So bahan semua ni kita tumiskan dulu sampai naik bau. So jom. Buang batang dulu. Tumiskan dulu sampai naik bau sampailah tomato ni lembut. Lepas tu kita masukkan serbuk kari. Aunty tu cakap dia tak perlu campurkan dengan ayam, tak perlu bancuh apa tahu, just masukkan je serbuk kari. Lepas tu kunyit sikit. Sikit je. And then kita kena masakkan dia sampai pecah minyak tau. Sepatutnya kena masukkan santan tau. Kita nak masak sampai pecah minyak tu. Tapi saya silap. Saya silap bos santan lah. So hampa lepas ni masak santan dulu sampai pecah minyak, barulah letak ubi and ayam. Ni ayam saya pakai sekok tau. Sebab kalau hampa letak santan last-last ni, nak tunggu dia pecah minyak, dia jadi macam kita nak buat rendang pula. So lepas ni hampa buat letak santan dulu tau. Lepas tu tinggal perasakan dia je, and then biar dia masak sampai ubi tu lembut. So kita punya ubi pun dah lembut. Nampak tak? Dah lembut nyek-nyek. Lepas tu kita dah siap. InsyaAllah. Memang pekat. Likat. Sebenarnya cara buat tu sama je. Cuma bahan tumisan dia tu, dia letak tomato, serai, halia, semua benda tu, dia memang menaikkan aroma jadi lagi sedap tau. Makan pula dengan kicap manis. Memang kick weh. Thank you tak aunty. I love you, you love me, we all love you.